Allah disediakan ahli jawatan kuasa pelaksana program di atas usaha kalian. Moga Allah Subhanahu wa taala menerima dan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Tidak lupa terutamanya kepada tuan-tuan, ibu-ibu yang dihormati sekalian. Sebelum kita meneruskan bicara kita pagi ini, terlebih dahulu kita menyingkap sejenak hasil daripada bicara kita yang lalu, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaannya, merujuk kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala melalui ketenteraan. Siapa yang dapat membantu sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya, dan begitu juga rezeki sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghalang rezeki itu daripada dikurniakan kepada kita. Siapa yang dapat memberi kepada kita sekiranya dihalang oleh Allah. Kemudian kita juga telah melihat di antara kekuasaan yang ada pada Allah, khususnya pada ayat 22, apakah orang yang merangkak dengan wajah terlangkup yang lebih terpimpin, yakni dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Kita juga telah berbicara pada ayat ini perbezaan seseorang yang berjalan melihat ke hadapan dan berbeza dengan seorang yang berjalan sambil wajahnya tertangkup dan melihat ke bawah. Semestinya berbeza di antara kedua individu itu. Manakala bila kita lihat pada hadis tersebut, pada ayat tersebut, kita juga telah merenung sepotong hadis baginda alaihi salatu wassalam, iaitu bicara tentang kelak ada di antara mereka yang akan dibangkitkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka berjalan di atas muka-muka mereka sendiri. Perumpamaan mudah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amsyahum ala arjulihim qadiran ala an yamshiyahum ala wujuhihim. Adakah tidak mereka yang berjalan di atas kaki-kaki mereka kelak berkemampuan untuk berjalan di atas muka-muka mereka sendiri. Ini satu perkara yang sukar kepada kita untuk kita gambarkan. Tetapi itulah yang disifatkan oleh Rasulullah. Kelak ada di antara mereka yang akan berjalan saat kita dihimpunkan di hadapan Allah di atas muka mereka sendiri. Bukan di atas kaki, di atas muka. Ini melihat kepada hadis tadi. Kemudian kita sambung bicara kita pada ayat 23. Seterusnya, ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, sedikit sekali kamu bersyukur. Bila kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita tentang fungsi panca indera pada ayat 23. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Kesemua fungsi panca indera ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita bersyukur? Sebaliknya pada akhir ayat Allah berfirman, sedikit sekali kamu bersyukur. Bila kita lihat ayat ini, Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala menyatakan dialah yang telah memulakan ciptaan kalian. Selepas kalian tidak ada sesuatu pun yang disebut. Maknanya kita belum ada apa-apa. Sebaliknya Allah yang memulakan ciptaan. Dan dia yang telah menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan juga akal, hati nurani. Bila kita lihat fungsi panca indera ini, pendengaran, penglihatan. Dahulu kita pernah berbicara, tuan-tuan, ibu-ibu, petikan dari surah Al-Insan, yang mana di antara fungsi panca indera yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah adalah pendengaran. Kemudian penglihatan dan juga akal. Bilakah manusia diciptakan kepada mereka pendengaran, tuan-tuan, ibu-ibu? Bila? Dalam usia berapa? Tuan-tuan, ibu-ibu boleh search. Sekarang maklumat semua berada di ujung jari kita.
dalam sekitar minggu yang ke 20, 24, 26 gitulah. Pada ketika itu kita telah pun mendengar. Kita sudah pun mendengar ketika itu. Manakala pada saat itu adakah kita telah melihat? Belum. Pendengaran adalah fungsi panca indera pertama terlebih dahulu diciptakan oleh Allah. Kemudian bilakah manusia itu melihat? Bila kita mula melihat, tuan-tuan ibu-ibu? Okay. Apabila kita telah dilahirkan ke dunia, adakah kita telah melihat? Adakah kita jelas penglihatan kita ketika itu? Tidak. Penglihatan manusia juga jelas apabila memasuki minggu yang kedua, ketiga dan ke atas. Maknanya Haji pergi ziarah cucu. Mu dapat cucu baru. Tengok cucu, tengok je muka Haji. Kita pun seronok tengok lelaki pertama yang dilihat di dunia ni. Kata Haji memang Haji nampak dia buka mata tapi dia tak nampak lagi Haji. Dia tak nampak lagi. Oh, penglihatannya masa tu masih lagi kabur. Ya, masih lagi kabur. Dia tidak melihat. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ciptaan tersebut. Hebat ciptaan Allah. Kita bayangkan penglihatan seperti mana kita yang ada hari ini. Sekiranya kita melihat di dalam air, apa yang akan kita hadapi? Oh, pedih mata apa semua. Yalah. Jadi ketika mana seorang anak kecil, bayi berada di dalam kandungan ibunya, pada ketika itu bila kita lihat dan jelas, penglihatan sempurna belum dikurniakan kepadanya. Kenapa? Untuk memelihara penglihatannya. Sebab mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita lihat, telah pun diciptakan dalam rahim ibu. Dalam rahim ibu telah diciptakan. Dan Allah mengetahui mata itu akan digunakan pada tempat yang cerah. Sedangkan perut ibu kita tempat yang gelap. Okey. Kemudian, bila kita lihat, seterusnya akal. Akal bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan akal kepada manusia? Makcik, cucu makcik umur dah 10 bulan, 9 bulan semua dia makan kan? Dia tak kira meja pun dia makan juga. Bayi pergi kedai makan, kita letak di atas kursi baby itu, semua benda dia makan. Dia bukan kira. Maknanya proses akal tu lebih lambat lah jika dibandingkan dengan pendengaran, penglihatan dan akal. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggariskannya. Kemudian pada akhir ayat, bila kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sedikit sangat mereka bersyukur. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan dengan syukur? Selepas Allah menyebut fungsi 3 panca indera tadi, pendengaran, penglihatan dan juga akal, sedikit sangat mereka itu bersyukur. Kenapa? Dia tiba dikaitkan dengan sedikit mereka bersyukur. Sebab segala nikmat yang kita miliki hari ini, tuan-tuan, ibu-ibu, semuanya berpunca daripada fungsi panca indera yang utama tadi. Tuan-tuan, semua berpunca daripada fungsi panca indera yang utama. Yang paling utamanya, yang terutamanya adalah akal. 3. Pendengaran, penglihatan dan juga akal. Tuan-tuan, ibu-ibu, rata-rata tuan-tuan, ibu-ibu dah pencet. Okey, bayangkan semula. Dahulu sekiranya tuan-tuan, ibu-ibu tidak mempunyai panca indera tadi, rasa-rasa siapa nak ambil kita kerja? Tak ada akal, yang paling utama. Sebab ada mereka yang tidak ada penglihatan tetapi ada akal. Kalau siapa nak ambil kita kerja? Ya. Kemudian nikmat yang kita miliki hari ini, tuan-tuan, ibu-ibu, semuanya berpunca daripada fungsi panca indera tadi ataupun tak? Ya. Semuanya berpunca daripada akal yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, kemudian penglihatan, pendengaran yang Allah kurniakan kepada kita. Oh, jadi kejap. Kami biasa dengar orang kata, semua yang kita miliki ini adalah dari Allah. Apa yang kita boleh faham daripada ungkapan itu, semua yang kita miliki hari ini semua dari Allah? Tidak. Sebab punca utamanya daripada pemberian Allah merujuk kepada fungsi panca indera yang utama tadi. Sebab akal Allah kurniakan. Jadi kita miliki hari ini semuanya daripada akal kita. Kalau tak ada akal, kita tidak boleh memiliki apa yang kita miliki hari ini. Okey. Jadi pada ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang sedikit
mereka yang bersyukur. Kita lihat sejenak firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim. Fadilah kelebihan saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juzuk 13. Muka surat 256. 256. Fadilah kelebihan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 256 ayat yang ketujuh. Ayat ini mungkin kita biasa dengar. Ayat yang ketujuh. Artinya, dan yakni ingatlah tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku amatlah keras. Kelebihan, sekiranya kita bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambah. Tambah apa tu? Tambah semakin melimpah roh rezeki kita tu. Di sana melihat kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tak tambah rezeki, tapi makcik sihat tu badan. Kan? Ada juga orang yang rezekinya biasa-biasa je tapi sihat tu badan. Semua benda dia masih boleh makan lagi. Yang kawannya dah tak boleh makan king crab. Durian tak boleh makan tapi dia boleh lagi, okey. Jadi nikmat ni bukan semestinya dengan duit je. Bukan dengan duit je. Bahkan lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu, dikurniakan keluarga yang sakinah, kan? Anak-anak yang baik, ini di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sebut tentang penambahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak semestinya rezeki yang melimpah ruah. Bahkan kurniaan Allah Subhanahu wa taala itu cukup luas. Kita kembali semula pada ayat 23 suratul Mulk. Pada poin firman Allah Subhanahu wa taala sedikit, mereka yang bersyukur. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, ma aqalla tusta'maluna hadhihi wallati an'ama Allah biha 'alaikum. Amat sedikit kalian menggunakan kurniaan Allah yang telah Allah memberi nikmat dengannya kepada kalian. Maknanya dengan fungsi panca indera tadi, sedikit sangatlah kita menggunakan pendengaran, penglihatan, akal untuk ketaatan padanya dan menuruti arahannya dan meninggalkan perkara yang ditegahnya. Sedikit sangat. Bukan bermakna kejap, bukan bermakna kita ni tak buat benda baik, tak. Maknanya hamba Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan fungsi panca indera tadi dalam ketaatan, dalam menuruti arahan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara ditegah. Sedikit sangat je mereka menggunakan pendengaran, penglihatan, akal di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Seolah-olah di sini kami faham ungkapan Imam Ibn Katsir rahimahullah sebagai mensyukuri nikmat Allah, kita mesti menggunakan fungsi panca indera tadi dalam ketaatan. Ya. Sebagai tanda syukur kepada Allah, kita mesti menggunakan di dalam ketaatan. Kemudian pada ayat seterusnya, ayat 24. Ayat 24. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ayat ini juga jelas, tidak sukar kepada kita untuk kita faham, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita berkembang biak. Ada zuriat keturunan, kemudian kita juga ada adik-beradik, ada anak saudara, ada cucu, mungkin kita tak ada tetapi ada adik-beradik kita ada. Jadi zuriat keturunan atas dulu tu tak terputus dengan adanya keturunan daripada jalur yang lain, juga daripada darah kita. Jadi ini semua bila kita lihat, yang mana bila Allah sebut tentang penciptaan manusia, kemudian pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Bila Allah sebut tentang nikmat dunia, kemudian dengan zuriat keturunannya, kemudian akhirnya Allah tutup
ayat tersebut, kita akan dikumpulkan di hadapan Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu, merujuk kepada saat kita dikumpulkan di hadapan Allah. Sebelum itu, pada poin yang pertama, ayat 24, bicara tentang zuriat keturunan, berkembang biak. Kemudian kita akan dikumpulkan semula di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Okey, di sini adakah kelak kita akan bertemu dengan keluarga, dengan zuriat keturunan kita selepas Allah mengingatkan kita pada awal ayat tentang zuriat keturunan? Adakah kelak kita akan bertemu semula dengan zuriat keturunan? Akan jumpa semula ke tak? Okey, mungkin ada di sini makcik dengan pakcik. Kan? Suami isteri, makcik dengan pakcik akan jumpa lagi tak nanti? Okey, mungkin makcik, tuan-tuan, ibu-ibu ada anak-anak akan jumpa semula tak dengan keluarga? Sebab bila kita lihat pada akhir ayat tadi, Allah menyebut tentang dua. Yang pertama, kehidupan dunia, iaitu kita dikurniakan zuriat keturunan. Yang kedua, akan dikumpulkan semula di hadapan Allah. Dunia akhirat. Kita akan bertemu ataupun tak? Kita lihat surah tu. Surah tu. Juzuk 27. Surah tu. Mungkin kita pernah melihat dan membaca ayat ini. Muka surat 524. 524. Ayat 21. Ayat 21. Dan orang yang beriman serta zuriat keturunan mereka yang mengikuti mereka di dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan zuriat keturunan mereka, yakni di dalam syurga. Dan kami tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala kebaikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayat ini jelas menyatakan kepada kita tentang orang beriman akan dipertemukan semula dengan zuriat keturunan. Akan jumpa semula. Akan jumpa semula dengan anak-anak, dengan cucu, dengan mak ayah, dengan tok, dengan tonek dulu. Kita akan bertemu semula dengan mereka kelak sekiranya kita di antara penghuni syurga. Kejap, kalau bukan penghuni syurga memang tak dapat jumpa, memang tak dapat jumpa lah. Sama ada mereka tidak mati dalam iman ataupun kita sendiri wala'iyadzubillah ianya menjadi penghalang seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga sekiranya kematiannya bukan di dalam iman. Okey, kita kembali semula. Kita kembali. Seterusnya, ayat 25. Bila kita lihat penghujung ayat 24, bicara tentang akan dikumpulkan kepada Allah. Dan kepadanya, kalian akan dihimpunkan. Maknanya, kita akan berhadapan di pada mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu kita pernah berbicara tentang situasi mahsyar. Situasi mahsyar iaitu apabila kita dibangkitkan kelak di hadapan, kita akan dibangkitkan di akhirat, kemudian kita akan meluru ke arah suara yang memanggil kita. Kemudian bila kita menanti di sana, hal ini kita telah berbicara petikan dari suratul Fajr ayat 21 dan ayat 22. Mungkin tuan-tuan ibu-ibu masih lagi ingat tentang peristiwa itu. Bicara pada hari akhirat saat Allah Subhanahu Wa Taala datang dengan para malaikat dan para malaikat berbaris-baris. Kemudian pada hari itu juga dibawa neraka Jahannam. Ini bicara tentang kiamat. Bila kita lihat penghujung daripada ayat 24 tadi, cerita tentang kiamat, ayat 25 seterusnya. Dan mereka berkata, bilakah, yakni datangnya ancaman, yakni hari kiamat itu jika kamu orang yang benar. Siapa mereka di sini? Ya, orang-orang kafir, orang-orang yang memungkiri tentang hari kebangkitan. Bila mereka tanya, bila? Maknanya mereka tanya ni nak tahu jawapan ke memang dah keji Nabi, nak kutuk Nabi. Macam mana tuan-tuan, ibu-ibu? Mereka ni nak ejek-ejek Nabi ke macam mana? Ya, secara umumnya itulah, mereka nak sakitkan hati Nabi. Tak ada poin sangat, itu yang mereka biasa kata kepada Nabi. Dan ayat wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin juga banyak dirakamkan di dalam Al-Quran. Adapun bicara mereka itu, yang mana mereka melihat ianya
Tak berlaku ataupun berlaku tetapi jauh daripada akalan. Berlakunya hari itu, ini melihat kepada bicara mereka. Bahkan maknanya kata Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat 25 itu, maksudnya bilakah akan berlaku apa yang telah engkau khabarkan kepada kami ini. Maksudnya bila Rasulullah cerita tentang kiamat, mereka bertanya bilanya. Bila berlaku apa yang telah engkau khabarkan. Ini bicara mereka sebagai memperolok-olok baginda Nabi SAW. Jawapan dari Allah Subhanahu Wa Taala bila mereka bertanya tentang kiamat, apa jawapannya? Ayat 26. Katakanlah, sesungguhnya ilmu, yakni tentang hari kiamat, hanya ada pada Allah. Hari kiamat, siapa yang tahu tuan-tuan ibu-ibu? Allah aja. Jawapan daripada Allah, katakanlah sesungguhnya pengetahuan yakni tentang kiamat di sisi Allah. Dan sesungguhnya saya hanya memberi peringatan yang menjelaskan keadaan. Jadi jawapan Rasulullah ada 2 poin di situ. Bila mereka tanya tentang kiamat, yang pertama, baginda Nabi SAW bersabda melalui firman Allah, sesungguhnya pengetahuan yang tentang kiamat hanya diketahui oleh Allah. Yang kedua, dan sesungguhnya saya ni hanya sebagai pemberi peringatan yang menjelaskan. Rasulullah tugasnya hanya memberi peringatan. Pengetahuan tentang kiamat hanya diketahui oleh Allah. Rasulullah tahu ke tak kiamat bila berlaku? Rasulullah pun tak tahu. Yang tahu siapa? Allah satu-satunya yang mengetahui bilakah berlakunya pengakhiran alam. Kemudian, kita lihat ayat 27. Kita akan membaca bermula daripada ayat 27 ini, insyaAllah. Juga bicara kita kali ini bukanlah bicara yang berat. Mudah kepada kita untuk kita memahaminya. Cuma perlu kita fokus pada terjemahannya, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. Sekali lagi. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا. فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. Seterusnya kita lihat terjemahan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca sebentar tadi. Maka ketika mereka melihat azab, yakni hari kiamat, sudah dekat, wajah orang kafir itu menjadi muram legam. Dan dikatakan, yakni kepada mereka, inilah yang dahulu kamu minta disegerakannya. Katakanlah, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami? Lalu siapa yang dapat melindungi orang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pemurah. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Kembali kita melihat bermula dari ayat 27. Maka ketika mereka melihat, kesinambungan daripada ayat ini. Tadi kita telah berbicara yang mana mereka bertanya kepada Rasulullah, Bila janji ni? Yang ini merujuk kepada kiamat. Sekiranya kalian di kalangan orang yang benar. Ini di antara persoalan mereka. Jadi Allah memberi jawapan. Maka ketika mereka melihat azab, yakni hari kiamat sudah dekat, wajah orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan, inilah yakni azab yang dahulu kamu minta disegerakannya. Okey, kita faham. Bila kita lihat ayat ini bicara tentang kiamat, bila mereka lihat wajah mereka muram. Ayat 22 Suratul Fajr juzuk 30. Saat neraka Jahannam dibawa, yakni pada hari kiamat nanti. Waji'a yauma idzin bi Jahannam, dan didatangkan pada hari itu neraka Jahannam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, wa qad qala alaihi salatu wassalam, yu'ta bi Jahannam yauma idzin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurunaha. Artinya, kelak akan dibawa neraka Jahannam. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita pernah cerita tentang perkara ni. Ayat 22 surah Al-Fajr. Kelak apabila kita dihadapkan di hadapan Allah di padang mahsyar, kemudian neraka Jahannam dibawa, kita akan tengok, semua manusia akan melihat neraka Jahannam diseret. Dalam hadis itu baginda bersabda, dibawa pada hari itu neraka Jahannam, yakni didatangkan neraka Jahannam pada hari itu. Baginya 70,000 rantai. Neraka Jahannam diseret oleh malaikat bawa, ada 70,000 rantai. Dan bagi setiap rantai itu 70,000 malaikat yang menariknya. Ada 70,000 rantai yang menarik neraka Jahannam. Kemana ni? Ke mahsyar ke ya? Okey, 70,000 rantai. Dan bagi setiap rantai itu 70,000 malaikat yang menariknya. Soalan saya, berapa ramaikah malaikat yang ditugaskan untuk menarik rantai neraka Jahannam? Okey, semua ada 70,000 rantai. Bagi setiap rantai tadi 70,000 malaikat. Soalan saya, berapa ramaikah malaikat yang ditugaskan untuk menarik neraka Jahannam? Okey, atau kami sekarang ni
Makcik dulu kan accountant. Itu dah dulu, sekarang ni dah pencen. Ya. Ya. Maknanya ramai lah. Ramai. Bila kita lihat pada hadis tersebut, maknanya neraka Jahannam akan dibawa. Kemudian pada ayat 22, tuan-tuan ibu-ibu, yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia itu teringat. Bila tengok neraka Jahannam, bila kita tengok neraka Jahannam nanti, kita akan teringat. Maknanya apa yang kita lakukan dahulu di dunia, wa anna lahu dzikra, tetapi tidak ada lagi manfaat di atas ingatan itu. Walaupun kita teringat satu-satu dosa yang kita buat, tetapi tidak ada manfaat atas apa yang kita ingatkan pada hari itu. Manakala mereka, bila mereka tengok tu muka mereka masam, hitam legam. Kenapa tuan-tuan ibu-ibu? Adakah mereka sudah merasai mereka akan diumban ke dalam neraka? Ya. Ialah perasaan tuan-tuan ibu-ibu. Memang mereka rasa mereka akan diumban dalam neraka. Bukan perkara yang pelik. Contoh makcik. Makcik, macam mana makcik? Keputusan periksa nak minggu depan ni dapat. Tak nak tengok lah. Kenapa makcik tak nak tengok? Sebab makcik dah tahu. Rasa kita sebab kita tahu masa kita jawab tu tak bagus mana. Kan? Jadi kita dah rasa. Maknanya bila mereka tengok tu mereka dah tahu mereka akan diumpan dalam neraka. Ya. Muka masam, gundah gulana. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang mereka dan sifat mereka. Pada hari itu saat mereka melihat, dulu mereka nak sangat. Sekarang bila mereka tengok wajah mereka, wajah orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan yakni kepada mereka, inilah yang dahulu kamu minta disegerakan. Yang kamu minta dahulu disegerakan, ini dia. Okey. Maknanya, ini ungkapan sebagai satu penghinaan kepada mereka. Ya, satu penghinaan kepada mereka atas apa yang mereka selalu minta kepada Nabi SAW dulu. Dulu kutuk Nabi sangat. Sekarang, rasalah apa yang selalu mereka minta. Jadi kejap, ini melihat kepada peristiwa selepas kita dibangkitkan ke ataupun selepas daripada tiupan sangkakala yang pertama. Sebab dia ada dua situasi itu. Selepas tiupan sangkakala yang pertama dan selepas tiupan sangkakala yang kedua. Okey, betul. Ianya melihat ayat ini fokus bicara tentang selepas tiupan sangkakala yang kedua. Manakala tuan-tuan ibu-ibu, hal ini juga tidak menolak kemungkinan ianya juga melihat kepada tiupan sangkakala yang pertama. Sebab saat terjadinya pengakhiran alam, seusai tiupan sangkakala yang pertama, ianya hanya dihadapi oleh orang-orang kafir sahaja. Orang kafir sahaja melihat kiamat. Bila alam ini dibinasakan, orang beriman tidak melihat, tuan-tuan. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, innallaha yab'atsu rihan minal yaman al-yana minal harim fala tad'u ahadan fi qalbihi aw qala mithqalu habatin aw qala mithqalu dharratin min imanin illa qabadathu. Sesungguhnya Allah akan mengutus angin lembut daripada Yaman, lebih lembut daripada kain sutera. Maka dia tidak akan membiarkan seorang pun yang terdapat dalam hatinya sekelumit daripada keimanan ataupun seberat zarah daripada keimanan, melainkan dia pasti akan mencabutnya. Maksudnya, sebelum dunia ini berakhir, orang beriman terlebih dahulu dimatikan. Dan dibiarkan mereka yang tidak beriman, kerana mereka yang tidak beriman akan diazab berserta dengan pengakhiran alam. Bila mereka tengok keadaan itu, habis. Kita lihat sejenak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan peristiwa tersebut. Petikan dari Suratul Hajj, juz 17. Juz 17. Ini gambaran. Gambaran bila berlakunya situasi tersebut. Muka surat 332. Suratul Hajj. Juz 17, 332. Bermula dari ayat yang pertama. Wahai manusia,
Bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat dahsyat, sangat besar. Yakni ingatlah pada hari, yakni berlakunya, yakni kiamat, pengakhiran alam. Peristiwa itu membingungkan setiap ibu yang menyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Tengah menyusu baby, dia lupa baby dia. Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Bila berlakunya kiamat, seorang ibu yang sedang menyusu baby, ditinggal dia baby dia. Seorang perempuan yang sedang hamil, gugur kandungannya. Dahsyat peristiwanya. Jadi ini di antara gambaran yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Kita kembali semula pada ayat 27 Suratul Mulk, muka surat 564. Berikutnya ayat 28. Ayat 28. Katakanlah, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami? Ini siapa? Apa yang dimaksudkan di sini? Katakanlah, tahukah kamu jika Allah mematikan aku? Siapa aku di sini? Baginda Nabi. Dan orang yang bersama aku, yakni orang yang bersama dengan Rasulullah beriman kepada baginda. Atau memberi rahmat kepada kami, sekiranya Allah memberi rahmat kepada kami, yakni kepada Rasulullah dan orang yang mengikuti Rasulullah. Lalu siapa yang dapat melindungi orang kafir daripada azab yang pedih? Ialah bila orang yang bersama dengan Rasulullah berada dalam syurga, siapa yang dapat menyelamatkan orang kafir daripada azab yang pedih? Siapa yang dapat menyelamatkan? Allah sahaja. Allah sahaja. Ini semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, yakni musyrikin, orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu juga mengkufuri nikmatnya. Maknanya ayat ini ditujukan kepada mereka lah. Ya, ayat ini ditujukan kepada mereka. Iaitu kita lihat pada ayat tadi. Jika Allah mematikan aku dan orang yang bersamaku atau berrahmat kepada kami, yakni dimasukkan ke dalam syurga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang kafir daripada azab yang pedih? Maksudnya di situ ada 2 poin. Ayat yang pertama, poin yang pertama jelas. Okey, poin yang kedua menyatakan tentang orang kafir pula. Siapa yang dapat menyelamatkan mereka? Orang kafir. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada mereka azab yang pedih, siapa yang dapat menyelamatkan? Jadi pada ayat ini, bila kita lihat, ayat ini juga adalah ayat yang jelas menyatakan kepada kita tentang perkara itu. Seterusnya, ayat 29. Ayat 29. Katakanlah, dialah yang maha pemurah. Kami beriman kepadanya. Dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Bila kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah dialah yang maha pemurah. Kami beriman kepadanya dan ke atasnya kami bertawakal. Maknanya ini adalah ungkapan mereka yang berimankan dia. Orang yang beriman, yang pertama kita mesti beriman kepada Allah, dan yang kedua kita mesti bertawakal. Tidak. Ungkapan tersebut amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ini boleh tak kita jadikan sebagai ungkapan kita ataupun wirid kita ke, ataupun dalam doa kita ke? Boleh tak tuan-tuan ibu-ibu? Ya, boleh. Kami beriman kepadanya dan ke atasnya kami bertawakal. Kepadanya kami bertawakal. Tak ada masalah. Cantik juga maksudnya. Iaitu kita beriman kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya kami beriman kepada Tuhan sekalian alam yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dan kepadanya kami bertawakal pada segala urusan kami. Kita juga pernah berbicara tentang konsep tawakal. Tawakal apa maksudnya tuan-tuan ibu-ibu? Tawakal, apa maksud tawakal? Tawakal ni bukan kedai mamak tu.
Bukan kedai mamak 24 jam tu. Itu lain. Ini apa ni tawakal di sini ni? Oh betul, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita berikhtiar. Dan kita mengambil sebab, kemudian kita menyerah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap urusan kita mesti ada konsep tawakal. Maknanya kita kena usaha, kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam petikan surah Hud ayat 123, fa'buduhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah dia dan bertawakkallah ke atasnya. Kemudian kita lihat poin akhir dari ayat 29. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya hari kiamat nanti mereka akan tahulah. Mungkin hari ini di dunia mereka kata kita sesat. Tuan-tuan, ibu-ibu, kita tak pelik tak? Orang bukan Islam kata kita sesat. Kita pun pelik, tuan-tuan, ibu-ibu. Orang bukan Islam kata kita sesat. Saya tak nak sebutlah siapa yang sebut tu. Tapi ada, dia sebut. Dia kata sesat. Kita pun pelik. Dia kata kita sesat. Okey, tak apalah. Ungkapannya itu, kita lihat, nanti dia akan tahu. Nanti kalian mengetahui siapa yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Mungkin hari ini mereka boleh kata kita sesat lah, apalah. Tetapi pada hari kiamat nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang sesat. Kemudian, kita lihat penghujung petikan dari suratul Mulk ayat 30. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Okey. Jadi ayat ini juga mengajak kita untuk merenung. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menahan air, baik daripada air bumi dan juga air yang turun daripada awan. Sekiranya Allah menghalang, air tak ada, siapa yang dapat menurunkan air, memberi air kepada kita? Jadi ayat ini sebenarnya untuk mengajak kita untuk berfikir ke? Ya. Untuk kita merenung dan berfikir nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Iaitu di sini kata Imam Ibn Katsir, sumber air di sini hilang, dia turun ke dalam perut bumi dan dia tidak mengalir. Okey. Jadi siapa yang akan memberikan kepada kamu? Jadi tidak ada yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengalirkan air kepada kita. Jadi maksudnya pada ayat ni apa maksudnya? Iaitu ayat ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, maka di antara kelebihan dan kemuliaannya, dia telah mengalirkan kepada kalian air. Maknanya untuk kita renunglah, untuk kita renung air yang dialirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan aliran itu sampai ke penghujung permukaan bumi. Jadi kesemua ini adalah nikmat, ya nikmat untuk menilai sama ada kita di antara hamba-Nya yang bersyukur ataupun tidak. Jadi secara umumnya memadai kita membaca terjemahan itu sebenarnya sudah memadai dan kita faham apa yang dimaksudkan pada ayat ini, iaitu ayat ini walaupun ditujukan kepada kita dan juga mereka, sebaliknya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kekuasaan yang ada padanya, satu-satunya Tuhan yang mampu untuk mengurniakan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Kemudian, selesai bicara kita petikan dari suratul Mulk. Kita masuk petikan dari suratul Tahrim. Kita sambung. Manakala suratul Tahrim, tuan-tuan, ibu-ibu, surah ini surah yang berkaitan dengan hukum hakam. Khususnya perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan. Kekeluargaan. Nanti kita akan lihat. Kejap, cerita tentang apa ni secara umumnya? Sinopsis, secara ringkasnya. Surah ini sebenarnya cerita tentang apa, pengharaman apa? Sebab tahrim berarti pengharaman. Apa cerita tentang pengharamannya? Pengharaman di sini iaitu nanti kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW pernah mengharamkan sesuatu yang halal kepada baginda. Kesinambungan itu Allah turunkan surah ini. Nanti kita akan lihat.
melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala petikan dari surah At-Tahrim. Dan penceritaan pada surah ini juga menarik tuan-tuan ibu-ibu. Apa yang berlaku dalam rumah tangga Rasulullah, yang berlaku di antara isteri-isteri baginda Nabi SAW, yang berlaku di antara madu-madu. Tidak, manakala surah ini bukan kita nak cerita tentang kekurangan keaiban baginda, tak. Begitu juga kekurangan yang terdapat pada isteri-isteri Nabi, tak. Jangan kita menjangkaui, jangan kita melebih-lebih. Kita hanya berbicara seperti mana apa yang diriwayatkan sahaja. Tak boleh kita kata siapa salah, siapa betul ke apa ke, tak. Sebaliknya, kita menukilkan seperti mana apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Adapun surah ini menarik sebagai bahan bacaan kita dan sebagai renungan, dan ianya juga berkaitan dengan hukum akam yang terdapat di dalam agama kita. Terus kita lihat surah Al-Tahrim. Muka surat 560. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Sekali lagi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه mungkin sekali lagi. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه Ya, kita tarik sedikit. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. فلما نبهها به قالت
من أنبأك هذا. Okay, sekali lagi. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا. قال نبأني العليم الخبير. Orang nipis ke orang tebal? Orang nipis. Tapi saya dengar tebal. Saya dengar macam tebal. Khabir. Jadi kita nak khabir. Bir. Bir. Nipis je. Lidah kita geseran pada langit atas dengan geseran yang nipis. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. Okay, mungkin sekali lagi. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Mungkin sekali lagi. Mungkin sekali lagi. Kita cuba. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
Sadaqallahul azim. Seterusnya kita lihat terjemahan bermula dari ayat yang pertama. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri daripada sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ingatlah ketika secara rahsia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang isterinya. Lalu dia menceritakan peristiwa itu dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu memberitahukan sebahagian dan menyembunyikan sebahagian yang lain. Maka ketika itu dia memberitahu hal itu kepadanya. Dia bertanya, siapa yang memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong, yakni untuk kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah menjadi pelindungnya dan Jibril dan orang-orang mukmin, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Okey, kembali kita melihat bicara bermula di awal surah At-Tahrim. Bila kita baca tadi, kita faham. Ceritanya Nabi mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Kemudian bila kita lihat di situ juga bicara tentang sumpah. Allah mewajibkan baginda alaihi salatu wassalam membebaskan diri daripada sumpahnya. Kemudian kita juga melihat pada kisah tadi, iaitu bicara rahsia di antara isteri Nabi. Ada perancangan daripada isteri Nabi SAW. Okey. Manakala perancangan mereka itu, akhirnya Nabi nyatakan kepada mereka. Dan mereka pun terkejut. Siapa yang cerita kepada kamu? Lalu Nabi berkata melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, Nabba'ani al-alimul khabir, yang telah menceritakan kepadaku yang Maha Mengetahui lagi Maha Mendalam pengetahuan. Yakni Allah yang dedahkan kepada Rasulullah atas perancangan isteri-isteri baginda. Kemudian bila kita lihat ayat seterusnya bicara tentang tawaran Allah sekiranya mereka berdua bertaubat. Isteri Nabi yang merancang tadi itu, mereka bertaubat. Jadi, bila mereka bertaubat, hati mereka cenderung, yakni untuk kebaikan dan juga kebenaran. Maka, dan sekiranya mereka itu, ialah sebaliknya, cuba untuk menyusahkan Nabi, maka Allah memberi jaminan di situ. Allah, okay, bersama dengan Rasul. Jibril, orang-orang baik dari kalangan orang beriman. Para malaikat, akan menjadi pembantu Nabi walaupun isteri-isterinya merancang dan tak suka ke. Jadi Allah memberi jaminan. Di belakang Rasulullah Allah ada malaikat, Jibril, kemudian orang beriman. Kemudian kita lihat selepasnya, iaitu menyatakan tentang sekiranya Rasulullah menceraikan isteri-isterinya tadi. Semestinya Allah akan mengganti yang lebih baik daripada mereka. Di sini bila kita lihat Allah menyatakan tentang sifat-sifat. Sekiranya Allah Rasul menceraikan isteri-isterinya, Allah akan mengganti isteri yang muslimah, mukminah, patuh, kemudian seorang yang kuat ibadahnya, kan, yang berpuasa,
kemudian yang perawan, yang janda ataupun yang perawan, ini di antara sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kembali melihat bermula dari ayat yang pertama. At-tahrim artinya pengharaman. At-tahrim artinya pengharaman. Jadi apa ceritanya? Secara umumnya bila kita baca cerita tadi kita faham. Surah tadi, ayat tadi kita faham. Cuma apa cerita sehingga terjadinya pengharaman itu? Kita lihat sejenak hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلم أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. Okey, apa maksudnya? Ceritanya bermula di sini. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun cerita ini berlaku kepada Aisyah, tapi Aisyah tetap meriwayatkan cerita ini. Yang mana ia berkata, dahulunya Nabi SAW meminum madu di rumah Zainab binti Jahsh. Okey. Maknanya giliran Rasulullah di rumah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh siapa dia? Dia mempunyai kedudukan yang mulia. Dan dia juga adalah seorang perempuan yang perawan. Segak orangnya. Kematiannya pada usia 51 tahun. Sekitar 20 ataupun 21 hijrah. Di kota Madinah kematiannya. Yang mana Zainab binti Jahsh, dia dahulunya sebelum berkahwin dengan Rasulullah, dia berkahwin dengan Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah adalah anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi. Sehingga kan para sahabat menyebut Zaid bin Muhammad. Seolah-olah orang menyamakan anak angkat itu seperti mana anak kandung. Dan Zaid meninggal dunia. Zaid meninggal. Selepas itu Zaid meninggal. Jadi akan ceritanya. Dan Rasulullah berkahwin dengan Zainab. Untuk menafikan apa yang difahami oleh orang ramai. Ayah angkat dengan anak angkat hukumnya tak sama. Seperti mana anak kandung. Kalau ayah betul dengan anak kandungnya meninggal dan dia ada menantu perempuan, dia boleh kahwin ke tak dengan menantu perempuannya? Tak boleh. Tetapi dalam anak angkat, tak ada masalah. Oh, jadi perbuatan Rasulullah itu untuk menafikan apa yang mereka kata tentang baginda Nabi, betul. Yang mana tidak menjadi penghalang dan tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang seorang ayah angkat berkahwin dengan isteri kepada anak angkatnya. Okey. Adapun keunikan yang terdapat pada Zainab. Apa uniknya? Kita lihat sejenak petikan dari suratul Ahzab. Satu-satunya isteri Nabi SAW yang dikahwini daripada arahan langit. Dan ianya dirakamkan di dalam Al-Quran. Maknanya isteri Nabi lain tak ada kan? Tak ada. Dia seorang je. Kita lihat. Muka surat 423. Dan satu-satunya isteri Nabi yang dirakamkan namanya secara jelas di dalam Al-Quran. Orang lain pun tak ada. Khadijah, isteri Rasulullah yang paling dicintai oleh baginda Nabi SAW, tak ada namanya dalam Al-Quran. Aisyah pun tak ada. Yang disebut secara jelas satu-satunya isteri Nabi adalah Zainab. Kita lihat. Muka surat 423. 423. Yang mana ianya dikahwini daripada langit. Ini arahan daripada langit. Muka ayat 37, ayat 37. Ayat 37. Ini cerita selepas kita lihat. Dan maaf tuan-tuan, ibu-ibu. Ini bukan melihat kepada kematian Zaid, bukan penceraian dengan sebab kematian, tak. Ianya diceraikan bukan dengan sebab kematian. Okey, kita lihat ayat 37.
Maaf ya, saya betulkan semula statement tadi tu. Ya? Okey, nanti kita akan lihat, insya-Allah. Katanya sebab dicerai tu sebab dia tak nak dengan Zaid kan? Okey, nanti kita akan tengok. Okay, kita akan tengok tadi. Ayat 37 kita lihat. Dan yakni ingatlah ketika engkau berkata, yakni engkau di sini merujuk kepada baginda Nabi, berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Yakni pada awalnya Rasulullah suruh Zaid mempertahankan isterinya dan bertakwa kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Apa maksudnya? Adakah pada ketika itu telah timbul sesuatu dalam hati Rasulullah ke atas isteri Zaid? Dan ini juga melihat kepada pandangan para ulama, tuan-tuan. Ada yang kata pada akhirnya, yakni selepas diceraikan, timbul perasaan itu. Ataupun pada ketika itu, ketika mereka berada dalam genting hubungan keluarga, suami isteri. Jadi telah ada sebenarnya dalam hati baginda Nabi SAW. Sedangkan Rasulullah suruh Zaid bertakwa kepada Allah, suruh pegang, suruh lagi stay dalam hubungan suami isteri itu. Okey. Jadi apapun ini melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan kepada isterinya, yakni apa maksud? Ya, dia telah berpisah dengan isterinya. Kami nikahkan engkau dengan dia. Dengan Zainab. Oh, maknanya Allah sendiri yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab? Ya. Ini adalah perkahwinan daripada arah langit. Zainab, tuan-tuan, ibu-ibu, dia seringkali berbangga kepada isteri Nabi. Dia kata, kalian ni dikahwini oleh wali-wali kalian. Saya ni daripada langit. Okey. Jadi yang paling pun tadi kata apa, memang dia ada kelebihan dia. Dia memang ada kedudukannya di sisi baginda Nabi SAW. Oh, okey. Kembali kepada peristiwa tadi. Kembali kepada cerita tadi. Iaitu, apa ceritanya? Ketika mana Rasulullah macam biasa bergilir di atas isteri dia. Yang mana isteri yang pertama Rasulullah akan bertemu pada hari yang ke-9. Ketika itu Rasulullah mempunyai 9 orang isteri. Jadi bila Rasulullah berada di rumah Zainab, ada perancangan. Ada perancangan sebab ialah mungkin madu-madu ni mereka rasalah, mereka rasa umpama dengan ini perasaan manusia. Ini perasaan manusia. Tuan-tuan, ibu-ibu, jangan kita nampak indah orang yang mewawarkan di media sosial. Dia dengan 4 orang isteri dia, boleh elok je. Makcik, itu depan gambar, makcik. Depan gambar memang macam tu, makcik. Depan gambar je, gambar mungkin dalam 2 saat, 3 saat je. Sebelum ambil gambar. Lepas ambil gambar, itu lain cerita. Oh, yang kita nampak tu indah, manis-manis je. Okey. Okey. Okey, kita lihat. Jadi perancangan, ada perancangan ke? Ya, ada perancangan di antara Aisyah dan juga Hafsah. Yang mana ketika mana Rasulullah minum madu di rumah Zainab, Rasulullah, ialah giliran di rumah Zainab. Dan Rasulullah tinggal di sisinya. Manakala kata Aisyah, maka saya dan juga Hafsah merancang di antara kami berdua. Okey, di atas apa rancangan mereka? Okey, siapa di antara kita ni bila Rasulullah masuk bertemu, yang ini salah satu di antara kita, salah seorang di antara kita, maka hendaklah engkau berkata kepadanya, akalta maghafir. Maksudnya, wahai Rasulullah, kamu makan maghafir ke? Maghafir itu apa, tuan-tuan, ibu-ibu? Ianya adalah jenis tumbuhan yang mana ianya mengeluarkan bau yang tidak harum. Macam di tanah air kita ni ada tumbuhan yang tidak harum macam petai, genuak. Faham tak? Padahal Rasulullah minum madu di rumah Zainab tu. Jadi perancangan mereka, okey, kalau Rasulullah datang apa semua, salah seorang di antara kita kata, kamu makan madu ke? Makan maghafir ke? Maghafir adalah jenis tumbuhan yang berbau.
Okey. Jadi itu perancangan mereka. Okey, kamu makan marafil ke? Sesungguhnya saya ni bau marafil daripada kamu. Ini perancangan mereka. Maknanya Rasul tak makan pun marafil kan? Ya tak, Rasul tak makan pun. Tetapi perancangan mereka bila Rasul datang jumpa mereka, jadi kata, makan marafil ke yang ni di rumah Zainab tu? Okey. Kemudian, bila hal itu berlaku, macam mereka rancangkan tadi, dan dikatakan kepada Rasulullah dan Rasulullah kembali bersabda, tidak, tak. Dan tetapi, walakinni kuntu ashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahsh. Dan tetapi, aku minum madu di sisi, yakni di rumah Zainab binti Jahsh. Kemudian, falan a'udalah, maka saya tidak akan kembali semula kepadanya. Faham tak, tuan-tuan ibu-ibu? Maksudnya dia tidak akan kembali semula. Bagi dia tidak akan kembali. Di sini ada beberapa pengertian. Rasulullah tak akan kembali semula minum madu di rumah Zainab, ataupun tak balik rumah Zainab dengan sebab itu. Okey, bila kita lihat di situ, minum madu halal ke tidak halal? Halal. Tetapi Rasulullah seolah-olah macam mengharamkan perbuatan itu. Okey, ini adalah fokusnya di situ. Jadi dengan sebab itu, dengan sebab itu turunnya surah tadi. Ya, dengan sebab peristiwa itu Rasulullah mengharamkan. Dengan sebab hasil daripada perancangan Hafsah dan juga Aisyah. Siapa mereka berdua? Kita lihat sejenak. Hafsah, anak perempuan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Okey. Siapa tak kenal Umar? Jadi Hafsah anak perempuannya, ya, anak perempuannya. Yang mana Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anha wafat pada tanggal 41 Hijrah. 41. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Dua-dua orang ni hebat. Umar dan juga Abu Bakar, siapa tak kenal mereka berdua. Dan anak mereka berdua tadi yang merancang. Okey, sahabat yang paling rapat dengan Nabi dan anak mereka yang merancang untuk mengenalkan Nabi. Okey, bila kita lihat di sini, manakala Aisyah radhiyallahu taala anha wafat pada tanggal 57 ataupun 58 Hijrah. Maknanya dalam usia mungkin awal 60-an ataupun hujung 50-an, itulah usia Aisyah. Manakala Zainab binti Jahsh wafat pada usia 51 tahun. Berkahwin dengan Rasulullah sekitar hujung 30-an ataupun awal 40-an. Itu Zainab binti Jahsh. Jadi bila kita lihat di sini, peristiwa ini yang mana perancangan mereka. Kemudian kita kembali semula pada surah Tahrim tadi. Kita kembali semula. Manakala pada peristiwa ini ada dua pandangan di sisi para ulama. Saya hanya nukilkan pandangan merujuk kepada apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan saya rasa itu sudah memadai kepada kita untuk memahami ayat ini. Kita lihat. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Apa yang Rasulullah haramkan? Minum madu di rumah siapa? Di rumah Zainab. Padahal minum madu halal. Kejap. Kita pun tak boleh juga kan? Hukum kepada umatnya. Sebagai contoh, makcik tak makan durian. Makcik kata, saya sebenarnya telah mengharamkan durian masuk ke mulut saya dan juga masuk dalam rumah saya. Sekali rumah sekali dah haramkan tu. Bukan dia saja mengharamkan untuk diri dia, dalam rumah sekali. Tuan-tuan ibu-ibu, boleh ke tak? Boleh ke tak? Kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tak boleh. Kalau kita tak makan ataupun kita mungkin terhalang untuk memakannya, memadai kita menghalang daripada memakannya. Jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tak makan, jangan kita mengharamkannya. Okey. Kemudian kita lihat. Engkau ingin menyenangkan hati isteri-isterimu. Kenapa Rasulullah memberi jaminan bagi dia tak akan kembali semula? Yakni makan madu di rumah Zainab. Untuk menenangkan isteri-isterinya. Jadi Allah rakamkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Penghujung ayat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Manakala kita menukilkan peristiwa ini tuan-tuan, ibu-ibu bukan untuk menyalahkan mana-mana pihak tak. Kita hanya menceritakan seperti mana apa yang telah diriwayatkan sahaja. Manakala kedudukan isteri-isteri Nabi di dalam Islam cukup tinggi. Siapakah mereka melihat kepada kacamata umat Islam? Isteri Nabi siapa? Okey, kita lihat sejenak suratul Ahzab, muka surat 418. Okey. Muka surat 418. Betul? Ummul Mukminin ataupun Ummahatul Mukminin. Lagi kita lihat muka surat 418. Ini adab yang perlu kita jaga. Ayat yang ke-6. Jangan kita menghardi isteri Nabi, jangan. Kita hanya berbicara dan membaca tentang pengisahan mereka sahaja. Muka surat 418, ayat yang ke-6. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Nabi lebih utama, tuan-tuan, ibu-ibu, lebih daripada diri kita sendiri. Kita sayang tak diri kita? Kita kena sayang Nabi lebih daripada kita sayang diri kita. Lebih utama daripada diri kita sendiri. Itu kedudukan Nabi. Dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Ini kedudukan isteri-isteri Nabi adalah ibu kepada orang beriman. Sebab itu isteri-isteri Nabi diharamkan kepada umatnya mengahwini isteri-isteri baginda selepas kewafatan Rasulullah. Sebab apa? Ya, sebab Allah berfirman, mereka tu ibu. Tak boleh kahwin dengan mereka sebab mereka tu ibu kepada orang beriman. Ini seperti mana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Okey, kemudian kita lihat berikutnya. Penghujung ayat yang pertama Allah rakamkan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ialah atas perbuatan mereka itu memerlukan kepada taubat kepada Allah. Allah memberi jaminan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat seterusnya, ayat yang kedua. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri daripada sumpahmu. Kejap. Apa maksud tu? Maksudnya Rasulullah perlu menepus sumpah. Adakah Rasulullah bersumpah yang mana baginda alaihi salatu wassalam tidak akan menghampiri madu tu? Tidak akan kembali semula? Ya, seolah-olah ianya berlaku. Seolah-olah ianya berlaku, tuan-tuan. Sebab itu Allah menyatakan pada ayat yang kedua tentang sumpah. Oh, maknanya contoh seolah-olah seorang itu bersumpah di atas perkara yang dihalalkan. Dia tidak akan menghampiri perkara yang dihalalkan. Okey. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri daripada sumpahmu. Maknanya dia kena tepus sumpah ke? Melihat kepada apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Di sini kita lihat. Okey. Adakah memerlukan kepada penebusan sumpah? Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala menyatakan tentang ayat ini, yang mana ia menyatakan nukilan daripada sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ia berkata pada perkara ini merujuk kepada penebusan sumpah yang ditunaikan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Rasulullah sendiri. Ya. Rasulullah SAW menebus sumpahnya. Dan hal ini juga melihat kepada ayat tersebut, arahan kepada baginda Nabi SAW untuk menebus sumpah. Seolah-olah ianya berlaku. Ianya berlaku. Dan Abdullah bin Abbas melihat hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang mana daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu pada perkara yang diharamkan penebusan sumpah tersebut. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesungguhnya adalah bagi kalian itu pada diri Rasulullah ikutan yang baik. Maksudnya seolah-olah ianya berlaku kepada Nabi. Jadi kena tebus sumpah. Ya, melihat kepada hak ini merujuk kepada pandangan Abdullah bin Abbas, ianya berlaku kepada Rasulullah dan Rasulullah menebus sumpahnya. Jadi apakah kafarah sumpah, tuan-tuan, ibu-ibu? Sekiranya kita melihat sesuatu yang lebih baik kepada kita. Okey, kita lihat. Jadi apa yang dapat kita ambil pada poin ini, ya?
iaitu jangan kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah kepada kita. Jangan. Kita lihat sejenak. Juzuk yang ke-7, muka surat 122. Muka surat 122, ayat 50, ayat 89. Ayat 89. Muka surat 122. Ini bicara tentang kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Apa yang perlu kita buat? Sekiranya kita pernah bersumpah sesuatu, manakala kita melakukan sesuatu yang berbeza dan kita melihat sesuatu yang lebih baik daripada itu. Ayat 89, kita baca terjemahannya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan. Yang ini tidak disengajakan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarah, yakni denda di atas melanggar sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin. Iaitu daripada makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Atau yang kedua, atau memberi pakaian kepada mereka. 3, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafarahnya puasa selama 3 hari. Ini yang keempat. Ini yang keempat. Yang demikian itu adalah kafarah sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Ini ayat yang berbicara kepada kita tentang kafarah sumpah. Yang pertama, apa yang perlu kita buat? Bagi makan berapa orang fakir miskin? 10 orang. Yang kedua, pakaian. Kalau tak mampu untuk beri makan, pakaian. Kemudian, pakaian berapa orang fakir miskin? 10 orang juga. Okey, kemudian yang ketiga, merdekakan seorang hamba. Merdeka 10 orang ke seorang? Ya, seorang. Kemudian, yang keempat, ini semua pilihan kan? Ya, betul, pilihan. Okey, puasa 3 hari. Yang mana lebih mudah? Ini melihat kepada kesesuaiannya. Kesesuaian, mungkin kita pernah bersumpah sesuatu, kemudian kita terpaksa melanggar sumpah tersebut. Mungkin kita pernah dulu masa tengah bergaduh dengan adik-beradik dulu, tengah bergaduh dulu. Abang Long, beginilah Abang Long, saya tak nak jejak rumah ni lagi. Masa tu, masa tengah muda. Tapi yalah, dah 15 tahun rasa rindu ke adik-beradik. Lama tak balik kampung. Jadi makcik pun balik kampung. Okey, dengan menangis habis semula peluk dia beradik menangis-nangis. Makcik ingat makcik bukan menangis saja, makcik kena tebus makcik punya sumpah dulu tu. Kena bayar kafarahnya. Ini sebagai contoh saja tuan-tuan, ibu-ibu. Oh, jadi kena tebus ya. Kena bayar sumpah tersebut. Ya? Ya, betul. Sekiranya kita melanggar sumpah kita, ya. Sebab hal ini bila kita lihat maknanya, seolah-olah bila Rasulullah mengharamkan peristiwa tadi, jadi arahan kepada Rasulullah, ya, kafarah tersebut mesti diselesaikan. Ya, nazar. Okey, persoalan sebelum kita berpisah, apakah perbezaan di antara sumpah dan juga nazar? Sumpah kita maklum, yang mana kita bersumpah kita akan lakukan sekian. Kemudian kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sumpah kita. Nazar berbeza. Sekiranya Allah memberi kesembuhan kepada saya akan belanja kawan-kawan dalam kelas ni nasi Arab kambing. Itu bernazar. Nasi Arab kambing tu. Ya? Nazar kafarahnya berbeza. Nanti insya-Allah kita akan cerita tentang nazar. Ini bicara tentang sumpah. Tidak, adakah sama di antara nazar dengan sumpah? InsyaAllah kita akan kaitkan nanti. Ya? Ada orang kata, saya haramkan kata kafir dalam rumah saya. Okey, dia kata macam mana? Saya haramkan ungkapan kafir dalam rumah saya. Kan? Persoalannya kena kafarah ataupun tak? Lihat, adakah ianya berunsur ataupun bererti sumpah?
Adakah dia bersumpah yang mana dia mengharamkan ungkapan itu dalam rumah dia? Sedangkan benda tu memang kena ada juga sebab baca Quran kan ada ungkapan kafir lah apa dah. Okey, persoalan baik daripada Haji. Kejap, adakah di sini bila sebut sumpah mesti dengan wallahi billahi wa tallahi ataupun ungkapan biasa tanpa kita sebut wallahi billahi wa tallahi? Okey, ataupun ungkapan biasa yang membawa arti sumpah tanpa kita menyebut wallahi billahi wa tallahi. InsyaAllah kita akan kaitkan bicara itu pada pertemuan akan datang, pada pertemuan akan datang. Ini semua nak mengelak atau bukan nak mengelak, betul masa kita dah lambat. InsyaAllah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. InsyaAllah kalau saya lupa tuan-tuan ibu-ibu ingatkan saya. Sebab bagus tu soalan tu. Adakah mesti dengan ada lafaz wallahi billahi wa tallahi ataupun hanya ungkapan kosong tanpa disebut wallahi billahi wa tallahi. Dia hanya sebut saya sumpah ni. Saya sumpah yang mana saya takkan makan petai. Tiba-tiba dia dah tak tahan sangat petai ikan bilis, dia makan juga. Contohnya. Jadi macam mana? Dia tak sebut pun wallahi billahi wa tallahi, tetapi kami dengar ungkapan dia itu memang ungkapan sumpah. Kami faham memang dia bersumpah tu. Okey. Ya. Kan. Betul kata makcik. Tobat lah aku tak buat, aku tak mau buat dah. Ini kalau tobat tu orang utara biasanya tu. Orang utara biasanya kalau dia memang betul-betul dia tak nak buat, dia kata tobat. Tobat aku tak mau buat. Macam mana tu? Adakah dia sumpah juga? Macam mana? InsyaAllah kita akan sambung bicara kita pada pertemuan akan datang. Jadi tuan-tuan ibu-ibu yang dimuliakan melihat masa yang semakin mencemburu kita, insyaAllah kita akan bersuara semula jika dipanjangkan usia dari Allah pada pertemuan akan datang. Sebenarnya banyak persoalan yang berkaitan dengan perkara ini. Sama ada berkaitan dengan ungkapan sumpah tadi, lafaznya bagaimana, hanya memadai dengan makna yang kita faham ianya ada sumpah, ataupun mesti diselitkan dengan ungkapan wallahi billahi wa tallahi, ataupun wallahi billahi wa tallahi berkaitan dengan sumpah kes perceraian, kes kecurian dan kes-kes yang tertentu yang melibatkan persaksian di mahkamah ke, yang memerlukan wallahi billahi wa tallahi sumpah tu, ataupun perkara yang biasa-biasa tu tanpa kita sebut wallahi billahi wa tallahi, adakah ia juga dikaitkan dengan sumpah? Dan insyaAllah kita akan sambung kelak. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatal Qur'ani ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama insya-Allah.